Kami sangat kecewa dengan kamu, Amin. Kami mengharapkan kamu untuk menjaga dan beri kepada kami wang hasil pertanian kami. Tapi kamu telah mengkhianati kami. Saya minta maaf pada Tuan Penghulu dan orang kampung kerana tidak menjaga amanah dengan baik. Saya sangat menyesal. Kami mahu kamu ganti semua wang tersebut dan dipulangkan kepada kami. Saya berjanji akan mengganti semula duit-duit itu. Baik Amin, saya harap selepas ni perkara seperti ini tidak akan terjadi lagi. Baik, Tok. Amin, selepas ni jagalah amanah dengan baik dengan meletakkan amanah tersebut pada tempatnya, ya? Baik, Ibu.